Masjid Shah Alam. Kelurahan ni penuh sebab ada event di Padang Merdeka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 MBSA, dan ada larian 3 kategori, 3 larian. Larian akan muda, larian neon, dan larian apa saya tak pasti. Satu lagi. So inilah suasana view Masjid Shah Alam di waktu malam. Wah. Cantik, subhanallah. Okay. Ikutkan sini tak boleh parking sebenarnya sebab ini kawasan tawaf, praktikal untuk tawaf ibadah haji umrah yang biasa dilakukan setiap tahun, khusus haji perdana, tapi tengah renovate tu. Jadi kereta boleh masuk ni, laluannya menurun. Dia punya mendata menurun. Okey, jom kita. Okey. Ini dulu ada air pancut. Jadi dah tak pakai, so dia akan upgrade jadi tempat wuduk lelaki berbumbung tu namanya. Okey, ni pintu masuk utama. Masuk utama. Tak apa, kita masuk sebelah tepi.